buat dalam satu format dokumen akuan yang sekarang ni ramai orang rujuk sebagai SD. Saya nak bacakan dokumen yang ramai pihak selalu rujuk sebagai SD tersebut. Ini sebenarnya dokumen yang ditandatangani oleh 120 orang ketua-ketua bahagian bersatu yang kononnya dituduh sebagai satu kesalahan. So ini dokumen, saya baca yang saya bunuh. Jadi atas tu memang ada tulis lah, aku ada sumpah idea asalnya nak buat sebagai SD, tapi dah saya tak payah ucap, tak apa. Jadi bunyi ni macam ni, saya Wan Saiful Wanjan yang beralamat sekian-sekian dengan nombor kad sandaran sekian-sekian selaku ketua bahagian bersatu Bali dengan begini menyatakan bahawa: 1. Saya mendukung penuh keputusan ahli-ahli MPT bersatu dalam pemukiman MPT pada Februari 2024 di Gopeng yang memberi mandat kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengatur succession plan yang sesuai untuk parti berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaan beliau selaku pemimpin yang berpengalaman. 2. Selanjutnya, saya mendukung pengumuman succession plan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin di Konvensyen Bersatu pada Julai 2024. Dalam pengumuman succession plan itu, Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin menamakan Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin selaku calon timbalan Presiden Bersatu. Demi kemenangan kita, adalah lebih baik jika Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin mengepalai parti sehingga kita menang PRU 16. Tetapi oleh kerana Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin telah beberapa kali berbicara mengenai persaraan, saya berikrar akan takut dan akan terus menjaga keutuhan parti demi menjaga legasi beliau. 3. Jika Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin mahu melaksanakan perubahan, saya cadangkan ianya perlu dilaksanakan awal untuk memberi ruang kepimpinan baru membuat perancangan memimpin parti dengan syarat mesti mengekalkan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin sebagai pengurusi atau penasihat parti dan wajah hadapan parti. Saya tak jumpa translation poster board yang tulis wajah hadapan parti. Perkara ini tidak wajar dibawa ke perbincangan terbuka seperti PAD kerana ia adalah strategi dalaman dan boleh mengundang reaksi negatif PAS. Paragraf 4. Saya merakamkan sepenuh penghargaan kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin atas sifat beliau sebagai negarawan dan pemimpin yang ikhlas yang telah bersusah payah merangka succession plan begitu teratur dan teliti. Adalah ini ayat itu pelajarnya. Bukan ini dibuat secara sukarela dan menggunakan tantangan. Itu dokumen penuh apa yang dipanggil sebagai SQ. Dia sebenarnya dokumen akuan saja.